Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala nabiyil ummi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ma ba'du, qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil 'azim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir. Shadaqallahul 'azim. Wa qala 'alaihi salatu wassalam man yu'anni walau ayah atau kama qala 'alaihi salatu wassalam. Insyaallah sambung cara kita daripada muka surat 8. Surat 10 lah. Oh, situ lah. Okey. Muka surat 18. Muka surat 10, masalah 18. Baik. Masalah dia seterusnya, makruh makmum rukuk atau sujud atau lainnya serentak dengan imam. Okey. Atas tu masalah 17, bila dia bertakbiratul ihram serentak dengan imam, hukumnya tak sah sebab dia masalah takbiratul ihram. Tapi kalau rukuk dan sujud atau yang lain-lainnya serentak, macam mana? Hukum dia makruh. Tengok, apabila makmum serentak mengerjakan rukuk atau sujud atau lain-lainnya daripada kedua-duanya dari rukun-rukun fi'li dengan imam, serentak dengan imam, maka hukum dia tidaklah batal sembahyang itu, hanya makruh jua perbuatan itu. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza raka'a faruk'u." Artinya apabila imam rukuk, hendaklah kamu rukuk. Okey. Dia sebab kalau hak lain dia ringan sikit, tapi kalau takbiratul ihram dan juga salam, dia beri kesan. Okey. Begitu juga kalau kita tengok dalam kitab lain, dia ada sebut kalau seorang tu was-was takbiratul ihram dan juga salam, dia beri kesan kepada sembahyang dia. Tak seperti mana kita baca hak sebelum ni. Orang yang was-was dalam takbiratul ihram, tak, hukum dia haram dan juga tidak sah. Okey, begitu juga nanti lepas ni kita tengok salam pula. Takbiratul ihram serentak tak sah dengan imam. Tak. Lepas ni kita akan tengok salam serentak pula dengan imam macam mana. Okey. Kalau selain daripada takbiratul ihram dan salam, maka hukum dia makruh. Hukum dia makruh. Dan apabila serentak makmum dengan imam pada perbuatan-perbuatan sembahyang, tidaklah hasil baginya fadilat berjemaah. Hilang terus pahala jemaah. Sembahyang tu sah, tak, tapi pahala jemaah hilang. Seperti mana berkata Imam Rafi'i dan Ibnu Rifa'ah ataupun Rif'ah, kerana ia menyalahi imam. Ini sebab macam kita minggu sebelum ni, dalam hak kita kena mutaba'ah dengan imam. Pergerakan kita mesti mutaba'ah dengan imam. Mutaba'ah ni maksudnya apa dia? Kita mulakan perbuatan kita setelah imam selesai perbuatannya keseluruhannya. Tu kita bagi mutaba'ah. Maksudnya bila imam Allahu Akbar, barulah Allahu Akbar kat takbir. Contoh. Kalau rukuk sama juga, Allahu Akbar, imam dah sempurna dah, barulah kita tu. Termasuk jugalah bila nak turun kepada sujud. Semua tengok iktidal belaka ni, imam pun Allah, panjang sikit kan. Nak boleh tunggu ke imam, letak dulu lutut, letak tangan pula, lepas tu letak kepala pula, jadi panjang.
Jadi makmum macam mana? Atas dasar mutaba'ah tadi tu tak boleh mula lagi lah. Ni banyak orang terlepas pandang tak? Sebab imam lama sikit, panjang sikit. Jadi imam dah sempurna lagi sujud, maka dia dah mulakan turun. Tak? Jadi kalau ikutnya menyalahi mutaba'ah tadilah. Okey. Jadi kalau ikut Imam Rifa'i dan juga Imam Ibn Rif'ah, dia hilang pahala berjemaah. Dan kias atas yang tersebut, jika sama makmum dengan imam masa qiyam, tidaklah hasil fadilat berjemaah kerana melakukan perkara yang makruh yang menyebabkan menyalahi imam. Yakni apa dia? Ini masa qiyam ni masa diri ya. Tak, masa diri untuk sembahyang tu. Dia kata dikiaskan dengan masalah ni juga, orang yang serentak dengan imam dalam pergerakan ini, kita kiaskan juga kalau seorang tu masa qiyam duduk atas saf, dia sama dengan imam, pun hukum dia sama juga, tidaklah terhasil fadilat jemaah. Jangan main. Tak? Sebab apa dia kata? Sepatutnya makmum hendaklah berdiri di belakang imam. Sepatutnya. Ataupun dia kata sekurang-kurangnya tumit makmum terkebelakang sedikit daripada tumit imam. Itu paling kurang. Tak? Sebab tu dia kata kiraan nanti depan-depan sikit ada siapa masalah pasal qiyam ni. Sebab tu dia kata kiraan sama ke tidak makmum dengan imam adalah pada mana? Pada tumit. Pada tumit. Jadi kalau tumit makmum terkebelakang sikit daripada imam, tu dah okey lah. Okey. Jadi dikiaskan masalah ni juga. Seperti mana orang yang serentak perbuatan dia rukuk, sujud sama dengan imam, terluput fadilat jemaah dia. Begitu jugalah orang yang sama kedudukan qiyam dia dengan imam pun terluput juga fadilat sembahyang berjemaah. Okey, jelas. Seterusnya 19. Hukum makmum salam serentak dengan imam. Ini salam pula. Jika makmum memberi salam serentak dengan imam, maka masalah ini ada dua wajah, yakni pendapat di dalam beberapa buah kitab ulama Khurasan. Dalam kitab-kitab ulama Khurasan ada disebut dua wajah. Dan wajah yang terlebih asah daripada kedua-duanya. Ingat tak kita kata, kalau sebut dia kata pendapat yang asah, maknanya pertembungan antara dua pendapat yang sahih. Sahih dengan sahih, kita pilih jadilah asah. Okey? Sahih dengan sahih bertembung. Qaul A pun sahih, qaul B pun sahih. Pilih untuk jadi asah, maka kita pilih salah satu daripada dua sahih, jadilah asah. Berbeza kalau disebut situ di atas pendapat yang sahih, lain. Sahih dengan asah lain kan. Kalau disebut situ atas pendapat yang sahih, maksudnya itu pertembungan antara pendapat yang sahih dengan pendapat yang ghair sahih. Ghair sahih bertembung dengan sahih, kalau kita pilih tu adalah sahih. Okey. Jadi biar nampak, dia terbayang benda tu. Macam ni dia sebut kan. Dua pendapat, wajah yang terlebih asah. Maksudnya kita tak nampak dalam kepala kita. Maksudnya dua pendapat ni sahih pula, kedua-dua. Cuma ada pendapat yang lebih sahih daripada kedua-duanya ialah tidak batal sembahyang. Maksudnya satu kaul kata batal kok kalau serentak dengan imam. Imam assalamualaikum. Tu. Tapi pendapat yang lebih kuat, lebih asah kata tak batal lah. Bersalahan, yang ini berbeza jika serentaknya pada takbiratul ihram
maka sembahyangnya tidak sah mengikut qaul yang sahih. Nampak? Baru kita kata ni. Atas tu dia kata qaul yang asah, ni qaul yang sahih. Maksudnya lawan kepada qaul yang sahih ni ialah tidak sahih. Orang yang mana? Orang yang akad takbiratul ihram serentak dengan imam. Pendapat yang sahih kata tak sah. Tidak sah. Okey. Jadi untuk salam, untuk beri salam serentak dengan imam, hak ni ada dua qaul. Satu kata pendapat yang asah kata tak batal. Satu lagi qaul kata batal. Tapi kita ambil yang kata tak batal. Okey? Takbiratul ihram tak? Dia ada pendapat yang sahih saja, yakni tak sah. Dan jika sekiranya kita berkata tidak batal, dia kata walaupun kita ambil call tu tak batal. Orang yang salam serentak dengan imam tak batal, tetapi tetap juga luput fadilat berjemaah kerana menyalahi imam. Faham Walaupun tak batal, tetapi tetap juga kita kata luput fadilat jemaah kerana menyalahi imam atas dasar dia buat perkara yang makruh. Perkara yang makruh. Okey? Itu satu serentak. Satu lagi, bila kita kata mutabaah tu kan, kita imam makmum kita mulakan kita mulakan setiap perbuatan selepas imam selesai daripada satu perbuatan. Macam tadi kan, bila imam dah sempurna rukuk, Allahu Akbar, barulah kita Allahu Akbar. Rukuk pun gitu. Semua. Jadi termasuk juga beri salam. Termasuk juga beri salam. Mungkin ada yang tertanya ataupun terfikir dah, bila kita nak beri salam? Kalau kita makmum, imam beri salam, bila kita nak beri salam? Dan kalau kita tengok perhati sikit dalam setiap saf tu, beza belaka. Macam-macam ada. Tak? Ada imam Assalamualaikum warahmatullahi. Tak? Imam boleh nak Assalamualaikum, start dah. Tak? Ada yang tunggu imam sempurna salam pertama dulu baru dia Assalamualaikum. Tak? Kok lebih paruknya kalau sama lah. Macam kita kata ni, masalah 19 ni sama dulu. Imam Assalamualaikum. Tak? Jadi apa hak betulnya? Jadi sama jugalah, kena mutabaah juga. Kena mutabaah, yakni tunggu imam selesai daripada kedua-dua salam. Okey? Jadi bila imam Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, sempurna, barulah kita Assalamualaikum. Barulah mutabaah kita panggil. Termasuk juga masbuk. Masbuk, kita memang kena tambah rakaat. Tak? Kita ikut imam sampai habis. Tak? Imam pun beri salam. Bila kita nak bangun untuk sambung rakaat kita yang berbaki, sama juga. Lepas dua-dua salam juga. Nanti dia sebut, nanti ada masalah keberapa dia sebut. Tak? Bila imam dah sempurna kedua-dua salam, barulah kita bangun. Gitu. Okey? Baik. Habis 19, masalah ke-19, hukum salam serentak dengan imam. Yang ke-20, dia kalau mazhab lain tak apa. Mazhab Hanafi tak apa. Sebab mazhab Hanafi, hukum imam dengan makmum ni dia adalah dengan jalan muqaranah, ataupun istilah lain lah tapi maksud sama je. Muqaranah ni maknanya berserta, bersama dengan imam. Dia tak apa lah. Sebab tu kalau tuan-tuan perhati, tak, orang yang mazhab lain ni dia mazhab Hanafi lah contohnya kita cerita ni. Mazhab Hanafi kalau berimamkan dengan imam dia, derah aja dia. Imam Allah. Assalamualaikum. Jangan belak pula. Tak? Sebab mazhab dia memang gitu. Bagi dia muqaranah. Kita mutabaah. Gitu.
Okey. Masalah ke-20. Hukum makmum salam sebelum imam dengan niat mufaraqah. Hukum makmum salam sebelum imam dengan niat mufaraqah. Tengok. Apabila makmum memberi salam sebelum imam dengan niat mufaraqah, maka hendaklah ditilik. Tilik warna tu maksudnya hendaklah ditengok dulu, hendaklah dilihat dulu. Apa? Jika perbuatannya itu dengan sebab uzur. Kita kena tengok dulu. Dia niat mufaraqah sebelum imam, ataupun dia beri salam sebelum imam niat mufaraqah. Sebab apa? Kalau dengan uzur, tidaklah batal sembahyangnya. Kalau ada sebab uzur, tak batal. Okey, persoalan seterusnya, apa contoh uzur-uzur tu? Ni dia kata, dan di antara uzur itu, imam memanjangkan sangat bacaannya, atau imam meninggalkan sunat-sunat yang dikehendaki dengan sahaja, dengan sengajalah ni. Seperti tasyahud awal, kunut, ataupun bacaan surah dan sebagainya. Jadi kalau imam buat gitu, contohnya tadi dia kata panjangkan sangat bacaan. Sepatutnya bacaan tahiyat berapa je, berapa saat je patut, tapi panjang no. Wallahu a'lam sebab benda dah. Jadi makmum pun ni kira termasuk uzur, dia pun niat mufaraqah, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi apa hukum sembahyang dia? Tidak batal sembahyangnya. Okey, satu, jika dia buat kerana uzur. Jika ia berbuat dengan tidak sebab uzur, tak ada sebab. Imam baca molek ada je, tiba-tiba kata, aku nak mufaraqah. Aku nak mufaraqah. Dia pun niat mufaraqah beri salam. Maka ada dua pendapat, seperti mana juga mufaraqah tanpa uzur. Mufaraqah tanpa uzur ni maksudnya, ni masalah wisalam dengan niat mufaraqah tanpa uzur. Dia kata sama juga masalah seorang tu mufaraqah tanpa uzur. Dak wisalam, dak mendekat mana-mana lah. Tengah belah-belah ikut imam, rakaat pertama, rakaat kedua, aku nak mufaraqah lah. Pun niat mufaraqah. Tak ada sebab. Jadi ada dua pendapat. Maka yang lebih asah, nampak? Yang lebih sahih. Dua-dua sahih, tapi ada satu yang asah. Pendapat asah apa dia? Daripada keduanya, tidak batal sembahyangnya. Sama jugalah. Senang cerita tak? Bila seorang tu dia beri salam sebelum imam beri salam tanpa sebab sekalipun, sembahyang dia tidak batal. Walaupun tak ada sebab. Pendapat asah gitu kata tak batal. Lagi, dan jika ia makmum tidak berniat mufaraqah dan memberi salam, sedangkan ia mengetahui dan sedar bahawa ia mengikut imam, gitu pula. Ni tadi keluar tadi tu, beri salam tadi tu, niat mufaraqah dulu. Tapi hak ni tak niat pun, dan dia tahu benda tu, dia sedar. Lepas tu dia pun beri salam juga. Jadi sedangkan dia sedar, aku tengah ikut imam ni. Patut aku kena niat mufaraqah dulu, tapi biarlah. Gitu. Maka batallah sembahyangnya sama sekali. Dalam keadaan ni, masalah ni, dia batal sembahyang dia. Sebab apa? Dia kata sini, kerana melakukan dua perbuatan haram. Dua perbuatan haram tu dia buat sekaligus. Jadi dalam masalah ni memang tak ada dua pendapat ke, tak ada. Memang sembahyang dia batal. Macam mana? Seorang tu dia keluar daripada sembahyang dia, sama ada beri salam ke, atau keluar dari sembahyang dia tanpa niat mufaraqah. Tu. Maka
dan dalam keadaan dia sedar benda tu, tahu, maka batal sama sekali, tak ada pendapat lain, batal. Dia kata sebab buat dua perkara yang haram serentak. Apa dia? Salah satunya mendahulukan ia imamnya dengan satu rukun. Tu satu. Apa sebab dia? Dia mendahului imam, mendahului imam dengan satu rukun. Dan yang kedua, memutuskan ikutan imam tanpa niat mufarakah. Dan kedua-duanya adalah haram hukumnya. Berat sangat dah. Siapa dua perkara haram dia buat serentak, maka tak ada kompromi dah lah. Tak ada apa-apa dah, batal tu sembahyang dia. Dan sesungguhnya telah dijelaskan demikian dalam kitab Al-Kifayah dalam bab Salatul Jumu'ah. Maka berkata pengarangnya, sesungguhnya makmum apabila menyertai, iaitu serentak ia memberi salam dengan imam, maka adalah hukumnya samalah dengan hukum orang yang mufarakah dengan imam tanpa uzur dan tidak berniat mufarakah. Dan iaitulah apa dia? Batallah sembahyangnya. Batallah sembahyangnya. Dan jika ia berniat mufarakah, maka hukumnya seperti mana huraian yang telah disebut, yang telah lalu disebutnya, di antara yang uzur dengan yang tidaknya. Jadi kena tengoklah. Okey, jika dia berniat mufarakah, kena tengok apa bahasan yang sebelum ni, dengan uzur ataupun tidak. Senang cerita, khulasah dia, seorang tu kalau dia beri salam, beri salam dengan niat mufarakah, okey, kita kena tengok dengan sebab uzur ke tanpa uzur. Okey, kalau dengan uzur, confirm lah tak batal. Kalau tanpa uzur, ada dua pendapat, tapi pendapat yang lebih asah kata pun tak batal juga. Tapi kalau keluar dengan beri salam ke ataupun keluar tanpa niat mufarakah, maka apa dia? Batal. Waktu batal. Tidak ada pendapat lain, batal. Telah menjazamkan, yakni menetapkan oleh Imam Qamuli di dalam Kitabul Jawahir pada sifat sembahyang. Biasanya dalam kitab ni dia akan bawa perkataan jazama. Maksudnya dia maksud menjazamkan, maksudnya bila imam tu dia sebut secara pasti. Jazam ni maksudnya sebut secara pasti. Sebut secara pasti, secara tetap. Jadi Imam Qamuli sebut dalam kitab beliau pada sifat sembahyang, dia kata apa dia? Apabila bahawa makmum apabila salam ia sebelum memulai imamnya salam, nescaya batallah sembahyangnya jika ia tidak berniat mufarakah. Sama je lah. Cuma dia bawa perkataan Imam Qamuli ni, Syekh Qamuli ni. Tak, sama je hak kita bincang tadi tu. Yang ini dia beri salam tanpa niat mufarakah, maka batal. Dan jika ia niatnya maka padanya khilaf pada mufarakah tanpa uzur. Okey? Maksudnya kalau dengan niat, maka kita akan tengok tanpa uzur ke ataupun dengan uzur hak tadi tu. Okey, jelas Khair. Jadi jalan selamatnya ialah dengan niat mufarakah lah, senang cerita. Dia jadi masalah sikit tu bila mana tanpa niat mufarakah tu. Baik. 21. Hukum makmum masbuk bangun sebelum imam memberi salam. Apabila makmum yang masbuk bangun kepada qiyam kerana menyempurnakan barang yang tertinggal daripada perbuatan sembahyangnya. Okey, dia nak sambung lah, dia nak tambah rakaat yang dia tertinggal. Cuma
sebelum imam memberi salam. Tanpa niat mufarakah, nescaya batallah sembahyangnya. Sama juga. Macam tadi tu, dia keluar daripada sembahyang kan? Dia keluar daripada sembahyang tanpa niat mufarakah, maka hukum dia batal. Jadi ni pun sama juga dia kata. Kalau seorang tu nak tambah rakaat, tapi dia bangun sebelum imam beri salam pun sama juga. Kalau tanpa niat mufarakah, maka hukum dia batal sembahyang dia. Okey? Demikianlah bandingannya batallah sembahyang sunat mutlak seseorang yang bangun kepada qiyam kerana menambah niatnya tanpa berniat hendak menambahnya. Dia kata sama je. Tak, masalah ni sama juga. Masalah macam mana? Seorang tu dia sembahyang sunat mutlak. Sunat mutlak ni maknanya sunat yang tak berkait dengan mana-mana lah. Sunat saja sembahyang sunat. Tak. Lalu kejap nampak sembahyang sunat lah. Sembahyang sunat mutlak 2 rakaat. Tak. Bila tiba-tiba bila nak habis tu, tak. Asalnya dia niat 2 rakaat je. Tiba-tiba dia rasa nak tambah. Tak. Jadi untuk dia tambah, tak. Sebelum dia bangun kepada qiyam, dia kena niat tambah dulu. Dia kena niat tambah dulu. Jika tidak, maka dia tulis sini batallah sembahyang dia. Sama juga. Dia kata sama je masalah dia dengan masalah yang tadi mufarakah dan sebagainya. Pun sama juga. Kalau seorang tu nak tambah rakaat, sebelum dia tambah tu dia tak niat nak tambah, dia bangun gitu je, maka hukum dia batal. Okey? Boleh Seterusnya 22. Wajib makmum mengikut imam pada segala perbuatan sembahyangnya. Ketahuilah bahawa keadaan makmum serta imam berputar ia di antara muwafaqah dan musabaqah dan muwasaqah. Sebab tu saya kata kadang-kadang istilah berbeza tapi makna dia sama je. Okey? Baik. Jadi dia kata antara imam dan makmum ada 3 benda ni. Muwafaqah, musabaqah dan muwasaqah. Okey, tengok. Dan erti musabaqah itu ialah mendahului makmum di atas perbuatan imamnya. Dan erti muwasaqah ialah menyertai, yakni serentak perbuatan atau perkataan makmum dengan perbuatan dan perkataan imamnya. Maksud saya kata beza gitu je dari segi perkataan tu. Tapi makna sama je. Macam ni yang dikatakan musabaqah, mendahului. Muwasaqah, dia kata serentak. Tapi dalam kitab lain tulis muqaranah. Jadi muqaranah dengan muwasaqah sama je. Okey? Manakala erti muwafaqah pula ialah mendahului gerak perbuatan imam atas gerak perbuatan makmum dan mentakhirkan. Mentakhirkan tu maksudnya mengkemudiankan gerak perbuatan makmum atas gerak perbuatan imam. Tak. Jadi muwafaqah ni nampaknya sama dengan makna mutabaah kita kata tadi. Okey, maksudnya imam mendahului perbuatan dia dulu di atas perbuatan makmum. Makmum pula mengkemudiankan gerak dia, perbuatan dia. Mentakhirkan. Okey. Jadi di kata sini dalam bab imam dan makmum ni ada 3 istilah ni. Satu musabaqah, ini makmum mendahului imam dia. Tak, satu lagi apa tadi? Muwasaqah, yakni serentak imam dengan makmum. Satu lagi ialah muwafaqah. Tu. Baik, tengok. Dan hendaklah makmum mengikuti imam dengan sekira-kiranya ia mendapati ia makmum akan imam pada rukun itu. Dan inilah makna perkataan Kitabul Minhaj,
Dalam kitab Mihaj ini dia punya ibarat dia. Apa dia? Wajib makmum mengikuti imam pada segala perbuatan sembahyang dengan bahawa mentakhirkan gerakan makmum dengan gerakan imamnya seperti mana perbuatan sahabat-sahabat Nabi sembahyang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Ialah mereka tidak turun membongkok belakang mereka untuk sujud. Untuk sujud ni mana? Kerana sujud ni mana? Untuk sujud. Sehinggalah mereka melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk sujud. Maksudnya bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dah sempurna sujud dia. Dan demikianlah ia jugalah pada rukun-rukun yang lain. Macam kita kata tadi lah. Ya, istilah je berbeza. Tapi inilah maksud mutaba'ah. Mutaba'ah ataupun sini dia kata muwafaqah. Okey? Di sisi mazhab kita gitu. Bahkan disebut dalam kitab Minhaj ni apa dia? Wajib pula dia kata. Wajib makmum ikut tu ya. Tapi dia mesti mentakhirkan perbuatan dia. Gerakan dia tu dia mesti kemudiankan daripada perbuatan imam. Okey? Semua jelas lah. Benda sama je. Seterusnya, ni huraian dia. Panjang. Okey. Huraian hukum muwafaqah, musabaqah dan muwasaqah. Musawaqah, sorry. Dia tadi sebut muwafaqah, musawaqah. Musawaqah. Baik. Orang yang sembahyang berjemaah tidak simpang ia daripada 3 bahagian ini. Maksudnya dia tidak lari. Takkan lari daripada 3 bahagian ini. Yang ni muwafaqah, musabaqah dan musawaqah. Baik, tengok. Maka musabaqah itu apa dia? Iaitu mendahului gerak sembahyang makmum atas gerak sembahyang imam. Dan musawaqah ialah serentak gerak sembahyang makmum dengan gerak sembahyang imam. Manakala muwafaqah ialah gerak perbuatan sembahyang imam mendahului gerak perbuatan sembahyang makmum dan mentakhirkan, yakni mengkemudiankan gerak perbuatan makmum dengan gerak imamnya dengan sekira-kiranya makmum sempat mendapati rukun yang mana imam lakukan itu, seperti mana yang ditunjukkan oleh Rasul sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka sembahyang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey? Sama je. Okey? Macam kita kata tadi tu. Ada satu yang mendahului imam, satu serentak dengan imam, satu terkemudian daripada imam. Jadi yang terkemudian daripada imam itu, itulah yang mana yang kita ambil daripada asar sahabat radhiyallahu anhum. Perbuatan sahabat radhiyallahu anhum. Okey. Masih lagi macam kita kata, seperti mana mazhab lain, mazhab Hanafi, dia adalah dalil tersendiri tu. Yang mereka ni kita kata serentak ataupun bersamaan dengan imam tu adalah dalilnya. Kita ada dalil kita. Okey, kita ada dalil kita. Dalil kita macam hadis disebut tadi lah. Idza raka'a farka'u. Apabila imam rukuk, maka barulah kamu rukuk. Gitu. Okey. Jadi itu. Jadi seterusnya dia kata 3 bahagian itu ada di antaranya haram dan membatalkan sembahyang. Ada yang haram dan perbuatan tu haram, dan kalau buat membatalkan sembahyang. Hukumnya seperti mendahului makmum akan imam dengan 2 rukun. Seorang tu dia mendahului imam dengan 2 rukun. Hukum dia sama juga, haram dan membatalkan sembahyang. Dia kata seperti mendahului ia akan imam dengan 1 rukun yang bukan takbiratul ihram dan salam, dengan syarat ia tidak berniat memutuskan qudwah, yakni ikutan imam, dan ia masih tunggu di tempatnya.
seperti mendahului ia dengan rukuk selepas ia membaca Fatihah, atau dengan sujud selepas i'tidal. Okey. Dan tetapi luput ia pahala berjemaah. Okey, dia gini. Dia kata ada yang haram. Okey? Ada yang haram hukum dia, dan yang membatalkan sembahyang dia. Contoh perbuatan dia cover tadi. Yang haram apa dia? Dia mana tadi? Dia sebab tak ada koma kita ni, jadi kena tengok sesa. Okey? Seperti mendahului makmum akan imam dengan 2 rukun. Dan di antara haram hukumnya tetapi tidak. Kata dah. Kita terlepas sebab tak ada koma ni. Dia kata ada perbuatan yang haram membatalkan sembahyang. Haram membatalkan sembahyang. Contoh dia kata seorang tu mendahului 2 rukun daripada imam. Okey? 2 rukun daripada imam. Jadi hukum dia haram dan batal. Ada yang dikata di antaranya haram hukum tetapi tak batal sembahyang dia. Contoh 1 rukun. Mendahului imam dengan 1 rukun. Dia bagi contoh tu kan. Contohnya seorang tu dia rukuk selepas Fatihah dia. Imam dah rukuk lagi, dia rukuk dulu. Dah. Ataupun dia kata apa tadi? Tapi ada syarat dia lah. Mendahului 1 rukun ni, jangan takbiratul ihram, jangan salam. Hak ni 2 tak boleh. Hak ni 2 tak boleh. Kalau buat, memang batal. Haram dan batal. Ni cerita kalau pada perbuatan lain. Okey. Takbiratul ihram jelas lah. Kan kita kata dah tadi kan, kalau seretak pun batal dah. Kalau dahulu lagi lah. Imam baru dia Allahu Akbar dah. Lagi lah, memang batal, jelas lah. Okey, jangan takbiratul ihram, jangan salam dia. Okey, ni cerita masalah lain, rokok ke dan sebagainya. Tu pun dengan syarat ia tak berniat putuskan kedua. Dan ia masih tunggu di tempatnya. Gitu. Okey. Jadi hak ni dok batal. Okey. Contohnya dia rukuk dulu daripada imam, ditunggu imam situ. Jadi tu. Hukum haram tapi tak batal. Tetapi dia kata apa dia? Luput ia pahala jemaah. Dah. Luputlah pahala jemaah dia. Sebab dia buat perkara yang bukan makruh dah, haram perbuatan tu. Kalau makruh pun kita baca sebelum ni pun dah luput. Ni perbuatan yang haram lagi dah luput. Okey. Dan dia kata mana tadi? Dan di antaranya makruh dan luput ia pahala jemaah, iaitu musawaqah, iaitu serentak dengan perbuatan imam. Serentak. Dia bukan mendahului, dak, serentak. Jadi hukum makruh luput pahala. Dan di antaranya sunat hukumnya dan dapat fadilat jemaah dengan sempurna, iaitu 27 ataupun 25 darjat. Dan iaitu kaifiat sembahyang jemaah yang ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang ini apa dia? Muqaranah tadi, mutabaah tadi itulah. Dah. Tunggu ataupun dalam kitab ni dia beri istilah apa dia? Muwafaqah. Dah. Maksudnya makmum tunggu sehingga perbuatan imam selesai, barulah dia mulakan perbuatan tersebut. Okey, itu huraian dia. Orang yang sembahyang berjemaah takkan lari daripada 3 keadaan ni. Jadi keadaan yang terakhir itulah yang paling dapat fadilat, hukum dia pun sunat. Yang ini seperti mana disebut dalam mazhab kita tadi tu, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala, berkurang daripada kelemahan saya untuk majlis tasbih kafarah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.